Ni cerita menarik. Dengar ni pelajar. Celak mata buka telinga. Cerita dianya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia cerita bila Nabi ambil Mekah. Nabi ambil Mekah. Nabi kata, izhabu wa antumut tulaqa. Gilah, kamu bebas. Bebas. Nak balik rumahmu tak apa, nak duduk di Masjid Haram pun tak apa, nak duduk sini pun tak ada masalah. Illa arba'ata nafarin wa imra'atain. Oh. Empat orang laki-laki, dua wanita terlalu jahat. Kata orang kata kepala pengak ni, empat orang ni. Jahat doh nah dia. Lawan Nabi, lawan Islam, lawan segala-galanya. Maka Nabi kata apa? Uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Empat orang laki-laki, dua perempuan ni, kalau dia bergantung di kelam Ka'bah, pancung. Orang jahat doh ni tak boleh pegang. Tak boleh biarkan. Kalau dibiarkan dia jadi makin membarah kata orang. Siapa dia pak orang? Tanda nama. Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Khatal, Maqis bin Subabah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Pak orang ni kalau gatal kelam Kaabah pancung. Dua wanita tak sebut nama sini. Ada dalam risalah lain. Saudaralah. Wa amma Ikrimah. Ikrimah ni anak Abu Jahal. Bila dia dengar Nabi bagi hukuman pancung, bunuh walaupun bergantung di kelam Kaabah, dia lari. Cepat-cepat keluar daripada Mekah. Lari ke mana? Ke Jeddah. Faraqibal bahra. Kebetulan dia pergi di tepi laut tu, kapal nak belayar. Oi, tunggu aku nak naik. Dia nak lari, takut Nabi hantar mari orang suruh bunuh dia. Dia pun lompat naik atas kapal. Takdir Allah Ta'ala, tengah duduk kapal duduk belayar, fa asabathum asif. Angin ribut bergelombang mari. Orang panggil badai istilah. Badai melanda. Kata di tuai kapal, akhlisu, ikhlaskan doa, fa inna alihatakum la tughni ankum syai'a. Tuhanmu, berhalamu tak boleh buat apa hari ni. So doa kepada Tuhan, kepada Allah. Berhala kita hari ni no way. Minta dengan Tuhan. Faqala Ikrimah tadi lari daripada Nabi. Takut kena bunuh, tiba-tiba nak mati dalam laut. Ikrimah kata apa? Dia berdoa. Wallahi la in lam yunajjini min al-bahri illa al-ikhlas. Kalaulah aku duduk dalam laut ni, tak ada pun yang menyelamatkan aku ni kecuali ikhlaskan doa kepada Allah. Dan ketika aku di darat juga tak ada yang boleh lepas aku kecuali Allah. Dia pun doa, Allahumma innalaka alayya ahdan. Ya Allah, aku janji denganmu ya Allah. In anta afiyatani mimma ana fi. Kalau muslimat aku dapat balik semula ke darat, ana ati Muhammadan. Aku akan pergi jumpa Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Hatta ad'a yadai fi yadihi. Aku akan pergi bai'ah dengan dia, tangan bertemu tangan. Fa ajadannahu afuwan kariman. Aku akan jumpa dengan seorang yang pemaaf, yang cukup baik jiwa. Janji dengan Tuhan. Bila semua pakak berjanji, Ikrimah berjanji nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafir lain berjanji, orang jadi Taufan tadi berhenti, angin tadi berhenti, ombak pun tenang. Sudah. Apa jadi? Balik semula ke darat. Ikrimah balik ke Mekah, pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah lah, atau di Mekah. Allah, dia kata faja'a fa aslama. Jadi kita baca sekadar yang ada. Jadi Ikrimah pun datang mari cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok Ikrimah, Nabi dengar cerita, Ikrimah lagi. Nabi kata marhaban birrakbil muhajir.
Nabi kata selamat datang dengan pengembara yang membawa lari. Mu lari, Allah hantar mari. Fa aslama, Ikrimah masuk Islam. Wa hasuna islamhu, dan Islamnya mantap. Dia jadi panglima Islam. Bapak dia Abu Jahal, bapak kafir. Anak dia bapak panglima Islam. Setelah dia diuji dengan tawaran bunuh, dan dia bertemu dengan Allah di mana? Di atas kapal. Masya Allah, tabarakallah. Inilah manusia yang baik. Allah Ta'ala beri peluang untuk dia. Masa kita habis. Nah, kalau tidak kita cerita semula bagaimana seorang putih nama dia Lawrence Brown. Dia masuk Islam sebab anak dia sakit. Ingat lagi cerita tu, Lawrence Brown. Tengok dalam YouTube Abu Anas, cari Abdullah Brown. Anak dia sakit, dia cari Tuhan. Alhamdulillah.